adalah hari yang terakhir kami kat Thailand. Kami tidur semalam je. Kritikal juga pasal minyak ni. Bapa aku tak tidur lena sebab apa, semalam masa tengah beli makan, ada yang datang tegur cakap, "Bang, boleh tak nak minta 10 liter minyak?" Dia orang nak suruh kita orang ambil minyak daripada kereta kita orang ni, transfer kat kita dia orang. Tak tidur lena lah, takut kena curi sebab ada kes pasal minyak kena kopak. Yang mana nak ride-ride tu lupakanlah sementara. Sebab apa, nak isi minyak kat semua ni semua susah. Dengan kereta pun tak ada sangat dekat sini. Dia orang mungkin dah kurang pakai kereta kot. So jadi kereta jalan lengang sangat. So kalau korang nak datang ke sini, fikir 10 kali lah kan. So kalau tanya harga barang, macam mana harga barang naik ke? Harga barang boleh dikatakan naik sedikit sebab apa yang dia bagi tahu, macam contohnya tak ramai yang boleh pergi turun ke laut sebab apa, tak dapat petrol. Diesel tak ada untuk isi dekat dia orang punya boat kan. Asalan seminggu dua ni agak runcing Mungkin bandar boleh jadi bandar zombie sebab minyak semua dah mungkin licin. So apa-apa pun keep update. Memang betul, aku pun setuju kalau orang cakap nak pergi Thailand ni, tangguhkan je lah kejap Especially yang dos nak naik kereta ni. Okay.